Tengok ni, kenangan projek baru punya pasal. Penuh orang sini. Parking dah sesak. Tengok parking semua dah penuh sampai sana parking tu. Ni parking semua. Semua orang nak datang beli projek baru ni, nak borong projek baru di Taman Selayang Mulia. Mak dahsyat oi. Projek Selayang Mulia. Hey, ada juga top agent. Tengok orang ramai dengan tengok projek Selayang Mulia ni. Penuh orang. Ni semua tengah-tengok buyer semua tengah tengok. Ni skate model. Semua tengah tengok. Ni dia punya skate model yang besar, township dia. Okay, banyak ini. Ramai orang tengok rumah ni. Dekat sini ada lagi. Dekat sini ada ramai lagi tengok. Okay, dekat atas itu pun ada ramai lagi. Jom kita jalan. Semua tengah tengok rumah baru ni. Rumah. Semua tengah mesin buyer. Ini seorang anjing kasar. Semua ke atas. Atas pun ada ramai lagi. Ramai sangat orang nak tengok projek ni. Orang beli projek ni. Seminggu habis 70 unit. So kat atas ni pun ada ramai lagi. Yang dalam bilik ni pun ada lagi. Okay, seminggu habis dekat 70 unit orang booking projek ni. Projek ni memang murah, rumah landed kat Selayang, RM650,000. Mana lagi nak dapat? Mana lagi nak dapat rumah yang murah macam ni, RM600,000 lebih dekat Selayang, tak jauh daripada KL. Saya pun tadi berjaya lah close 1 unit, alhamdulillah. Ni jangkau. Nak jalan pun susah sekarang ni. So tengok sini ramai lagi sebab hari pun tengah hujan. Semua berkumpul dekat sini. Sini ramai. Kita tengok rumah contoh. Ini rumah contoh yang basic. Yang ni yang dah reno. Wah, ini pun dah ramai orang. So mari kita masuk dalam tengok. Ni rumah contoh. Ini nak tengok orang ramai. Macam kenduri raya dah ni. Macam kenduri hari raya dah kita tengok. Okay. So tengok orang tengah tengok rumah baru ni. Melayu, Cina, India semua ada. Ni rumah teras. Sini ada bilik air. Kita ada dapur. Tengok atas. Meriah. Aku keras projek ni. Ramai orang nak tengok. Tu ada berada kita lagi, kita tengah close. Berada kita tengah jual rumah. Sini komplek, agak komplek penuh orang. So ramai minat projek ni. Ni tandas. Ni bilik. Sini ada satu bilik lagi. So tak boleh nak kontrol dah. Susah nak kontrol. So ada yang dah duduk atas sofa pun semua tak boleh nak kontrol. Ada tak bagi duduk tapi susah macam mana kan. Okay, so siapa yang nak minat projek ni, rumah baru di Selayang, harga RM650,000. Cepat-cepat hubungi saya. Kita set appointment, datang tengok sini. So siapa minat boleh submit loan dulu. So submit je loan dulu. Lepas tu baru boleh pilih unit mana nak. Jangan je loan lepas. Okay, siapa nak submit loan kasih Roger, bagi dokumen dekat saya, kasih Roger. Kita adjust. Okay, hari hujan saya nak balik dulu. Alright, ciao.